dengan ucapan setinggi-tinggi syabas dan tahniah buat kerajaan Madani atas keazaman politik atau dengan izin political will untuk membawa rang undang-undang ini ke Parlimen untuk dibahaskan dan insya-Allah nanti kita akan luluskan. Seperti yang telah disebut oleh beberapa ahli parlimen sebelum ini, pihak eksekutif sebenarnya tak rugi pun kalau rang undang-undang ini tidak diluluskan. Yang rugi ialah kita sebagai ahli parlimen, terutama sekali backbenchers yang tidak ada jawatan eksekutif dan juga sudah tentu rakyat di luar sana. Semalam, Puan Yang Dipertua, kita telah mengorak langkah yang penting. Langkah pertama untuk mengembalikan autonomi parlimen. 148 orang ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini telah menyokong pindaan perlembagaan yang membuka tirai kepada rang undang-undang yang kita bahaskan ini. Pihak sebelah sana abstain, kita pun tak tahu apa sebab, tapi mungkin mereka merasakan bahawa perkara ini tidak perlu diberi sokong. Tak ada, saya tak bagi. Cerita pasal abstain ni tak habis-habis. Tak bagi. Saya nak, okey, bagi peluang lah. Kalau nak bagi saya. Yang berhormat Besut, sila duduk. Sila duduk. Duduk. Floor saya. Semalam dia dah bahas. Semalam saya duduk atas sana dia dah bahas, tak apa, duduk. Yalah, siapa nak jawab? Ya. Abstain, siapa nak jawab? Yang berhormat Besut, mau rehat sekarang? Mau rehat? Silakan. Nampak sangat Puan Yang Dipertua, mereka begitu defensif bila bercakap tentang ini. Sebab mereka tahu, mereka sebenarnya not on the right side of history. Saya teruskan. Saya menyambut baik keputusan kerajaan seperti yang telah dizahirkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pindaan tambahan. Dan kita ada sekarang ni, Pink Bill, naskah Pink, yang mana kita lihat telah dimasukkan apa yang telah dimohon, dipinta oleh pihak civil society dan juga pihak pembangkang. Telah dinyatakan dengan jelas bahawa kedua ahli-ahli yang akan dimasukkan nanti adalah melalui jawatan kuasa pemilih dan dua daripada yang akan hadir ataupun dipilih itu adalah daripada pihak pembangkang. Pindaan ini juga kita harus ingat lahir daripada sesi libat urus yang diadakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang Reformasi Institusi bersama-sama dengan Pertubuhan Masyarakat Madani atau Civil Society Organisations dengan izin, yang menunjukkan sekali lagi bahawa kerajaan Madani ini sentiasa terbuka dan mendengar. Tuduhan bahawa kerajaan ini autokratik dan zalim langsung mohon lalu sikit. Saya tak bagi. Terima kasih. Duduk. Zalim langsung tidak berasas. Dalam rang undang-undang ini dan rang undang-undang Majlis Media Malaysia jelas bahawa kerajaan mengambil pandangan dan input daripada pemegang taruh yang akhirnya dizahirkan dalam RUU yang dibentangkan. Puan Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan beberapa penambahbaikan sekiranya rang undang-undang PSA ini diluluskan kelak. Cadangan pertama saya adalah untuk mewujudkan satu jawatan kuasa bersama yang terdiri daripada ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang bertindak sebagai pemantau kepada Majlis Perkhidmatan Parlimen dalam mereka melaksanakan fungsi-fungsi yang ada di bawah RUU ini. Kita ada dalam Majlis Perkhidmatan Parlimen, ahli-ahli parlimen, senator, juga yang dipertua daripada kedua-dua dewan, timbalan-timbalan, juga SUDR dan sebagainya. Tetapi apa yang saya cadangkan ini adalah satu entiti yang mewakili parlimen secara keseluruhan, mewakili ahli-ahli dalam dewan ini dan juga ahli-ahli dalam Dewan Negara yang akan dengan izin menjadi satu badan direct oversight body ke atas Majlis Perkhidmatan Parlimen ini. Kedua, saya juga berharap bahawa dengan RUU ini kita juga dapat melihat bagaimana kita dapat membuat pindaan dan penambahbaikan ke atas aturan mesyuarat. Dan saya setuju dengan apa yang telah diusulkan oleh Yang Berhormat Paling Besar tadi untuk memperkasakan JKPK. Satu lagi perkara yang saya fikir kita perlu pertimbangkan adalah untuk
menambah jumlah hari kita bersidang. Sebab sekarang ini ada banyak rang undang-undang. Kerajaan ini memang kerajaan madani yang bekerja. Banyak rang undang-undang yang mereka nak luluskan. Tapi disebabkan terlalu banyak, maka kita terpaksa kadang-kala tak cukup masa untuk kita nak bahaskan. 1 minit lagi saja Puan Yang di-Pertua. Saya juga amat bersetuju dengan apa yang telah dinyatakan oleh Paya Besar tadi. Supaya kos untuk mengendalikan pusat khidmat itu tidak kiralah daripada pihak pembangkang atau pihak kerajaan, kita maktubkan dalam undang-undang supaya mereka ataupun ahli parlimen tak perlu keluar duit sendiri untuk mengendalikan pusat khidmat ni. Saya jadi ahli parlimen, alhamdulillah buat masa ni saya ahli parlimen kerajaan. Kita tak tahu apa akan berlaku nanti. Tetapi sekurang-kurangnya untuk pusat khidmat tu perlu ada dana yang diberikan kepada pihak sebelah sini dan pihak sebelah sana untuk memastikan bahawa mereka dapat melaksanakan, bukan mereka, kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen. Yang Berhormat Bangi Bakri. Ya, Bakri. Yang Berhormat Bangi, saya perhatikan bahawa dengan adanya rang undang-undang ni ataupun akta baru ni, mana secara rasminya kuasa kita kata cabang perundangan telah boleh kata lebih bebas daripada eksekutif. Dan inilah sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh pihak kami. Ya, pihak kami apabila kami duduk di sebelah sana sebagai pembangkang. Dan sebagai satu bangkang yang konstruktif, inilah perjuangan kita, dan apabila kami duduk di sini sebagai kerajaan, kita laksanakan reformasi ini. Jadi, saya kaitkan perkara ini dengan apa yang berlaku pada semalam, iaitu bangkang abstain dan tidak ingin mengundi menyokong pindaan perlembagaan ini. Adakah saya boleh simpulkan, dan sekiranya Berhormat Bangi, adakah Berhormat Bangi setuju bahawa saya simpulkan bahawa pembangkang pada hari ini adalah pembangkang yang tidak konstruktif dan hanya ingin mengacau, membuat kacau kepada apa usaha murni daripada pihak kerajaan madani. Saya amat minta setuju. Saya amat Bakri setuju. tarik balik lah. Tak apa. Jadi betul. Floor saya. Dah nak habis dah ni. Floor saya Ini dah nak habis. mengerikan. Dah nak habis. Nanti Peraturan Dewan 36/12. Ya. Dia tak boleh menyebut kita ni buat kacau. Apa yang kita buat adalah mengikut peraturan. Kita sebab kenapa yang kita abstain, salah satunya draft kepada undang-undang itu tidak dibuat secara yang betul. Tak apa. Seperti pengecualian 5 dengan 5A. Saya 36-12 tidak perkara betul. yang Saya Puan Yang rasa di-Pertua. 36-12 pun tak betul. Tak betul. Jadi Okey, tak sila apa, duduk. Saya nak habis dah ni. mengeluhkan. Jadi Masalahnya Tak apa, Yang Berhormat Besut, sekarang saya guna 37/2 untuk tidak membagi Yang Berhormat Besut untuk mencela lagi, dan saya minta Yang Berhormat Bangi sila gulung. nak gulung dah ni. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Jadi saya ulangi gesaan sama yang saya buat semalam untuk kita bersama-sama on the right side of history dengan izin. Jadi saya juga nak ingatkan bahawa apa yang kita buat sekarang ada gema. There are echoes in the future what we do now dengan izin. Kalau kita sekarang ni ada satu peluang keemasan untuk kita kembalikan autonomi parlimen ini. Kalau tidak semua, sekurang-kurangnya sedikit demi sedikit supaya kita dapat benar-benar memartabatkan Dewan Yang Mulia ini dan meletakkannya di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bangi mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bangi.